Last day hujan je. Hujan. Mesti hujan. Aku tak ikat beg kita ya? Dia nak suruh aku rakam dia. Oh ya, dah. Lagi masuk. Bodoh. Nanti dia tak buka ni. Cuaca hujan. Sekarang dah pukul 9. Nak gerak memang lebat. Baju hujan tak bawa. Rim, sarapan dulu Rim. Sarapan dulu anak kita. Sarapan dulu anak kita. Sebenarnya ada member lah. Sebenarnya ada member. Dia pakai dia. Kau nak bawa aku makan mana Mal? Nasi lemak. Petron. Norsam. Makan Isyam lah. Bantik malu-malu. Influencer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mal. Tuan tanah belanja lah. Apa lah sangat. Apalah sangat. Hantar balik Syalam Mal. Jadi dalam lah balik. Terima kasih Mal. Okay, sampai ni lah. Ha? Okey, kata-kata semangat sikit nak balik. Okay, mantap. Sweet. Okay Mal. Kita prepare baju hujan Yes. Hari dia hujan lah. Mari. Sekarang dah lambat dah ni. Alright. Kita terus ke Skincan terus ni. Hujan. Harap cuaca okey lah. Tidur pun dah lama ni. Luncur. Jom. Sas. Yang kental pasti sampai. Ha? Yang kental pasti sampai. Sampai mana? Sampai salam. Jom. Pam pula tak nak naik. Pam kat mana? Panas tu. Mana tak buka Jom. ni, aku buka. Mereka jemput. Mentari pun belum bersua, namun wajahmu terlukisnya. Tak nak lalu kat Asma 3 pun tak apa. Ha. Kat pekan tu, kita dah ikut hospital kan. Dia dah potong tu kosong tu. Dia masuk dalam. Boleh tak? Ikut lah. Maknanya terus ke hospital lah. Ni, boleh. Sebab ni straight je ni, Sungai Burung terus ni. Kan? Ha. Ni depan ni, Sungai Burung.
Terus dah Pekan Tanjung. Okey. Tiada biduk berlayar sunyi kala lamamu bersemayam di hati lembut bayang tak ku nanti sebab kau hadir tak pernah pergi. Hidung ini ku sulam rapi dengan benang cinta sejati. Tiada gendang, tiada serunai, hanya jiwaku yang bernyanyi. Cuaca ngam tak? Cuaca ngam. Alhamdulillah 3 hari ngam. Yang tak ngam apa? Apa tak ngam? Aduh, tak mana main goyang ni. Tiada gendang, tiada serunai, hanya jiwaku yang bernyanyi. Oh, betul mana potong. Ada dekat Sungai Burung. Sikit lagi lah Tanjung Karang. Sampai Tanjung Karang, minum-minum kopi tu. Cuaca sejuk. Hujan daripada malam tadi sampai ke pagi. Sampai pukul 10 lebih kak. Kita orang keluar pun lambat juga ni sebabkan hujan. Tengok macam mana ni. Tanjung turun Kuala pula. Masuk pekan dulu. Di mana? Dah sampai Tanjung Karang lah. Tapi lalu belah belakang lah jalan sawah. Alright, Em. Motor lah kan, motor. Oi, jam teruk jalan oi. Jam teruk jalan. Dia tahu kawan-kawan laju, lepas tu dia kaisa slow terus. Biar kita tunggu. Pandai dia. Tinggalkan terus tahu lah. Pandai dia tak nak ikut ke.
Come on. Sikit lagi. Banyak. Time. Minum air. Test dulu. Tak ada, biar masukkan dulu solat dulu. Masuk dulu semayang. Kayak aku. Ya, kayu-kayu ke. Semayang kena semayang. Jom. Semayang dulu. Nice ya. Okay. Manis Anjay. Boleh oh. Mana? Kanan. Kanan ke Kuala balik lah. Kanan, kiri. Ah, Kiri boleh, kanan balik straight boleh. Kalau kita kanan straight kan. Nanti kita lalu rumah yang baik kampung-kampung yang ada ustaz tunggu kita. Assalamualaikum kan. Oh. Stay kan masuk kiri juga. Kanan. Kanan straight ada makanan tu kan. Jauh tu. Ni tu pusing jauh ni. Ya, sebab kalau jalan utama memang dekat lah. Straight kan. Jadi kita tahu. Tak, patutnya kita sini. Aku dah baca macam. Masuk kanan. Ni mas. Jauh tu Bisa Jaya. Weh, apa hal? Aduh. Jangan kiri kanan. Dia dah sampai dah, baik. Pukul sana sampai. Finally kita dah sampai ke last checkpoint. Kita parking kat area sini lah. Yes. Nanti next kayu depan raya. tarik. Ni pun dah mantap tadi. Ini dah mantap lah, terbaik lah. Kelang, Pulau Sangor, Sabak Benam, Lepas tu patah balik. kita balik. Mantap! Kau rasa macam mana kayu kali ni? Ha? Kayu kali ni macam mana? Kayuan kali ni amat mencabar. Dia punya long trip ni agak relax lah. Tak macam sebelum ni kita naik bukit kan. So ini memang santai. Santai Kayu pun dia. tak ada penat sangat lah. Sebab kayu pun tak busy kan. So kita layan trip kiri kanan sawah padi kan. So, Safe boy. Situ banyak pengalaman lah. Tapi lepas ni setup kasih cun-cun lah. Yes. Ini aku pun beli bakul emergency ni semua ni. Kemar-kemar dulu lah. Penat Lapar kan penat. 3 hari 2 Lapar. malam. 3 hari 2 malam oh. Ya, kayuan kita tamat Tamat. Tahniah. Baik. Ni Yang jalan kental pasti sampai. yang kontol Yang kontol simpan pasti dalam poket. mengontol. Lepas ni kita set up proper sikit lah Ini apa ni? Ha? Ini macam orang lari rumah kau tahu tak? Betul sampai. Macam sampai. Yang penting ada. Kalau duduk rumah saja, Cik. wow, mesti dia kata on. Tak ada patah balik. Lepas raya tengok ah. Nanti kita pergi PD pula ke? Boleh. Bukit Fraser ke Tanjung Malim Buka beg luar dia penat. Buka. Try belajar buka sendiri dulu. Lotak dah tak boleh betul lah kan. Zaz dulu. Aku bateri nak habis ni. Zaz. Kalau nak buka tadi, kau tolak ni lah. Tolak ke depan. Cuba tolak ke situ. Sedangkan anda belajar. Sudah subscribe.